Hai guys, selamat petang semua. Okey, hari ni kita nak masak cucur ikan bilis petang ni untuk minum petang. So, stay tune semua guys. Okey guys, mula-mula kita ada bahan tepung gandum dan ikan bilis. Okey, kita nak gaulkan dulu tepung. Lepas tu baru kita masukkan ikan bilis ni ya guys. Okey, kita masukkan tepung gandum dulu. Tak payah banyak guys, sedikit je. Sebab kita tak buat banyak, kita buat cukup-cukup. Okey, ini tepung gandum. Okey, kita kena bagi air dulu, baru lepas tu kita gaul-gaul sampai dia sebati, baru kita masukkan ikan bilis. Okey guys, ni proses dia. Kita gaul-gaul hingga sebati sampai dia cair ya. Okey guys, tepung pun dah hancur macam ni. Okey, kita masukkan sedikit garam. Okey, lepas tu gaulkan. Okey, lepas tu kita masukkan ikan bilis. Lepas tu gaulkan lagi hingga sekata. And then dah kita gaul-gaulkan ni, tepung ni dah digaulkan, siap untuk digoreng. Stay tune guys. Okay guys, sekarang ni dah siap, hanya tinggal untuk goreng cucur ikan bilis. Okay, ini kita tengah panaskan minyak untuk menggoreng cucur ikan bilis tadi ya guys. Okey guys, nampaknya minyak kita pun dah panas, so kita boleh masukkan cucur. Okey. Okey guys, lepas tu sekarang ni kita balikkan dia. Ini balikkan. Balikkan dia ya guys. Macam ni. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, nampak cucur kita pun dah kekuningan. Kita biarkan dia sedikit lagi lebih kuning. Lepas dia kuning, kita akan angkat dia. Okey. Okey guys, sementara kita menunggu kita punya cucur. Okey. 2 kali buat boleh lah cucur ni. Okey guys, simple je bahan-bahan dia. So boleh ikutlah resipi. Okey, nampak dia cucur kita dah kuning, kita boleh buat dia guys. Ni kita buat dia. Dah kuning, so kita boleh buat dia lah. Kalau rasa putih-putih lagi tu, kita boleh biarkan dia sekejap. Tapi saya tak suka kuning sangat, so yummy. Rasa dah okey lah color dia ni. Guys, kita ulang step yang sama. Okay guys, step yang kedua pun sama juga. Kita ulang macam tadi. Kejadian cucur goreng kita, cucur ikan bilis. Okay, ini yang pertama tadi. So lepas ni kita tunggu yang kedua pula. Okay, kita akan minum petang dengan cucur ikan bilis ni ya guys. Okay guys, siap dah kita punya cucur ikan bilis.
ini dia kejadian dia guys. Tengok. Okay, kita minum petang hari ini guys. So stay tune. Okay guys, ini dia cucu ikan bilis kita yang